September hari Sabtu yang lalu bertempat di SK Matunggung, Kudat. Okey. Penyertaan ini telah disertai seramai 4 orang dari sekolah kita dan kita telah menghantar dan kiranya mencatat satu sejarah lah, kerana Sabah Miss Challenge saya dimaklumkan belum ada penyertaan sebelum ni kan Cik? Ya, betul. Ya. Okey, untuk orienteering. Jadi tahniah sekali lagi untuk 4 orang peserta selaku kumpulan pertama yang menyertai pertandingan Sabah Miss Challenge ataupun orienteering. Okey, bertempat di Kudat untuk peringkat negeri. Okey, untuk makluman Tuan GB dan rakan-rakan guru, untuk Sabah Miss Challenge terbuka kepada wanita terbuka dan lelaki terbuka yang telah disertai oleh peringkat tertinggi dari IPG Tuaran. Okey, dari IPG Tuaran dan dari pelajar tahun 6. Pelajar tingkatan 6 pra-university.